Tik 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak tanya, ada sesiapa tak yang ada masalah macam ni? Bila bawa kereta jalan rata ke tak rata ke, dia ada bunyi ketak-ketak, ketak-ketak, ketak-ketak. Dah cek habis dah. Tapi tak jumpa. Di sini saya nak tunjuk. Benda ni yang menipu kita ni. Okey, ini namanya Terror Ant. Okey, ini untuk Terror Ant jenis yang panjang macam ni. Ini memang akan cepat kita rasa dia punya bunyi tu, ketak-ketak, ketak-ketak. Biasa ada yang pendek, ada yang panjang kan. Yang panjang ni, of course. Kenapa? Sebab dia punya bojong yang dalam ni dah habis. Nampak tak? Ni dah habis dah. Satu lagi jom saya tunjuk. Ni. Sama juga ni. Ni dah pecah dah ni. Okay, nampak tak ni? Dah habis dah. Tapi bila dia duduk macam ni, kita tak rasa dia rosak tau. Kita tak rasa sangat dia rosak. Tapi bila dah cabut, nampak? Bergerak. Jadi kalau siapa yang ada kes macam saya cakap tadi, tak kira lah. Jalan rata ke, jalan tak rata ke, bawa je ada keletak. Dah macam muzik pula kan. So tolong check part tu. Kalau tak tahu macam mana nak check atau tak tahu mana nak check, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Sebab hari ni settle.